Okey, masuk kepada target kita yang ketiga, iaitu kita akan buat latihan peneguhan pada Taranum Ras surah Al-Baqarah. Kita ingat lagi pada alunan dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Mula. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Cuba Rashid, harakat yang pertama. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dah jadi. Bunga tu, hujung tu dah laju Rashid. Yang tempo dah laju kan. Fa inni qarib. Yang kedua, ujibu da' mula. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Bagus, dari jauh lagi Ustaz dengar daripada suara kuda masuk telinga Ustaz. Masuk. Okey, dengar. Uji budak cuba. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Okey, confident nampaknya untuk harakat ni. Lawan Mumi. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Bagus. Okey. Kemudian harakat seterusnya jawab. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sekali lagi. Mula. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kemudian kita ada teknik yang kedua, iaitu suara qara kita ni tak dapat suara qara ataupun kita baca tu lapang rendah menyebabkan suara kita akan tenggelam. Kita guna suara biasa. Sambung adab badik. Da'an falyas sama. 1 2 mula. Falyastajibu li wal yu'minu bi syudun. Okey, cuba Malina. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okey, kemudian satu lagi. Jawabul. Jawab ataupun kita guna suara gantung dulu. Itu pada okey, kita dengar Umi buat dulu cuba. Cuba Umi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Okey, bagus. Depan betul, belakang betul. Yang ni tak gantung ni. Kita nak gantung. Gantung betul-betul. Bukan gantung tak bertali. Gantung betul-betul. Uhilla lakum. Kemudian lailatas siyamir rafathu ila. Baru masuk yang Umi tadi. Nisaikum. Semua. 1 2 mula. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Bagus. Kemudian jawab. Unna libasul lakum. Kemudian wa antum libasul lahun. Mula. Hunna libasul. Mula 1 2 mula. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Okey, penutup dia. Alimallah. Mula.
kita telah selesai. Itu latihan penungguhan. Cuma ada satu lagu lagi, itu lagu Jiharkah. Jadi sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan belajar lagi ataupun membuat latihan penungguhan pada Taranum Jiharkah. Jadi sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi dalam rancangan Mari bertarannum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan